Hai dan selamat datang semua. Hari ini kita akan selami satu topik yang bukan sahaja penting untuk subjek geografi tingkatan 2, tapi sebenarnya sangat kritikal untuk masa depan kita semua. Kita akan bercakap tentang bab 10 iaitu teknologi hijau. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu soalan ringkas untuk anda. Cuba fikir, apakah tindakan paling mudah yang kita boleh buat setiap hari untuk sokong teknologi hijau? Cuba teka. Kalau anda terfikir tentang perkara macam tutup suis elektrik bila tak guna, jimatkan air, kitar semula barang terpakai, naik pengangkutan awam atau tanam pokok, bingo, anda memang betul. Tindakan-tindakan mudah inilah yang berkait rapat dengan apa yang kita nak bincangkan sepanjang sesi penerangan ini. Baiklah, mari kita lihat apa fokus kita hari ini. Kita ada dua objektif besar, iaitu memahami kepentingan teknologi hijau dan mengenali amalan berkonsepkan teknologi hijau. Ringkas kan? Jom kita mulakan. Kita masuk ke bahagian pertama, subtopik 1.4, kepentingan teknologi hijau. Persoalannya, kenapa topik ini sangat mustahak? Secara asasnya, teknologi hijau ni bantu kita bangunkan negara tanpa merosakkan alam. Ia meningkatkan kualiti hidup kita, menjana tenaga bersih, memelihara alam sekitar, mengurangkan pencemaran yang makin merisaukan sekarang ni dan semestinya menjimatkan sumber semula jadi yang ada. Kalau kita lihat dari sudut sosial, teknologi hijau ni sebenarnya buat persekitaran kita jauh lebih selesa. Bayangkan, kualiti udara lebih bersih, kawasan perumahan tak terlalu panas dan pencemaran bunyi pun berkurang. Secara tak langsung, kesihatan dan keselesaan komuniti kita juga akan meningkat. Dari segi ekonomi pula, jangan salah sangka ya, inisiatif hijau ni bukan membazirkan duit. Sebaliknya, ia sangat menguntungkan. Ia bantu kurangkan kos operasi dan tingkatkan produktiviti syarikat. Malah, ia buka peluang ekspor yang besar untuk produk hijau macam panel solar yang akhirnya akan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK negara kita. Bercakap tentang tenaga, ini sangat menarik. Teknologi hijau galakkan kita guna tenaga bersih. Contohnya tenaga solar. Dekat Malaysia, kita ada contoh hebat macam bangunan berlian Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Mereka bentuknya sangat cekap tenaga. Ini langkah penting supaya kita tak terlalu bergantung pada bahan api fosil yang kotor dan makin berkurangan tu. Seterusnya, dan mungkin yang paling kritikal, adalah alam sekitar. Di sinilah teknologi hijau betul-betul memainkan peranan. Ia melindungi ekosistem kita, tingkatkan kualiti air, kurangkan sisa melalui amalan kita semula dan paling penting, meminimumkan pelepasan karbon yang menyebabkan pemanasan global. Okey, berhenti sejenak. Sebelum kita sambung, saya nak pastikan kita jelas tentang dua istilah geografi yang penting ni. Pertama, memelihara. Memelihara ni maksudnya kita jaga dan lindungi sesuatu tu dengan baik dalam keadaan asalnya. Kalau hutan tu masih cantik, kita pelihara supaya tak dirosakkan. Berbeza pula dengan memulihara. Memulihara ni maksudnya kita bertindak secara proaktif untuk memulihkan dan merawat kawasan yang dah pun rosak. Contohnya, kawasan hutan yang dah ditebang secara haram, kita tanam semula pokok-pokok baru supaya ekosistemnya kembali pulih. Nampak kan perbezaannya? Baiklah, kita dah tahu kenapa ia penting. Sekarang, beralih ke subtopik 10.5, amalan berkonsepkan teknologi hijau. Macam mana kita nak laksanakan semua ini dalam kehidupan harian? Sebenarnya, amalan hijau ni bermula dari diri kita sendiri. Ia bukan cuma tanggungjawab syarikat-syarikat besar yang bina kilang berteknologi tinggi. Kita boleh mulakan langkah-langkah praktikal ni sama ada di rumah, di kawasan sekolah atau bersama-sama kawan dalam komuniti kita. Amalan paling mudah adalah penjimatan tenaga dan air. Biasakan diri tutup suis dan cabut plug bila dah tak guna. Cuba ingat balik berapa kali kita biar kipas berpusing padahal tak ada seorang pun dalam bilik tu. Untuk air pula, kita boleh tadah air hujan untuk siram pokok bunga kat halaman rumah. Sangat praktikal kan? Selain itu, cuba ubah cara kita bergerak dan berbelanja. Daripada naik kereta berasingan, apa kata kita guna pengangkutan awam, jalan kaki atau kayu basikal. Kuranglah asap kenderaan. Lepas tu, kurangkan sisa dengan amalkan konsep 5R. Masa beli barang pula, jadilah pengguna yang bijak dengan memilih produk mesra alam yang boleh terbiodegradasi. Contohnya menggunakan kertas kitar semula. Tak lupa juga pastikan kita sokong kawasan bebas asap rokok supaya udara persekitaran sentiasa segar. Bila beli makanan, rajin-rajinkanlah bawa bekas sendiri untuk elakkan penggunaan plastik pakai buang. Dan di kawasan luar, banyakkan menanam pokok serta pastikan longkang tak tersumbat supaya sistem peparitan kita sentiasa bersih.
Okey, memandangkan kita dah bincang banyak perkara, jom uji minda sejenak dengan satu kuis ringkas. Cuba padankan kategori amalan hijau ni dengan contoh tindakan yang paling tepat. Ada penjimatan tenaga, air, pengangkutan dan perkhidmatan makanan. Saya bagi masa 5 saat untuk anda fikirkan jawapannya. Jom kita semak. Untuk penjimatan tenaga, jawapannya tutup suis dan cabut plug. Penjimatan air pula mestilah dengan menada air hujan. Pengangkutan kita padankan dengan naik bas awam. Dan untuk perkhidmatan makanan, tindakan terbaik adalah bawa bekas makanan sendiri. Macam mana? Dapat jawab semua dengan betul? Kalau ya, tahniah! Anda memang hebat dan sangat peka. Sebagai kesimpulan sesi penerangan kita hari ini, ingatlah pesanan ni. Amalan teknologi hijau bermula dari rumah, sekolah dan komuniti kita sendiri. Ia bukan sekadar teori dalam buku geografi, tapi ini soal gaya hidup kita. Setiap suis yang dibiarkan terbuka dan setiap plastik yang dibuang merata, semuanya beri kesan langsung pada bumi kita. Jadi cuba tanya diri anda sendiri hari ini, adakah tindakan kecil anda sedang membantu memulihkan bumi atau sebenarnya sedang mempercepatkan kerosakannya? Fikir-fikirkanlah dan terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini.